Raya penuh makna. Bahagian 1. Kau nak tahu tak? Apa dia? Habis saja kita orang berdoa, lampu terus menyala dan air sinki mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Kau ni pun. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Nak? Datuk, jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Lah tu. Pak Imam. Abang Is? Hei, Sukati! Nenek! Nak beli ayam goreng? RM2 Ayam RM2. Suara itu sepertinya dari gerai Mail. Tapi itu bukan suara Mail. Saya jual ya. Terima kasih. Abang Is, buat apa kat sini? Saja, tolong Mak M berniaga. Mana Mail? Ada sini. Nak beli ayam? Mau RM2. Saya juga. Terima kasih. Nak berapa? Kejap ya. Terima kasih. Akak, 1. Okey. Abang, 2. Kejap. Akaknya Ya. Okey. Tak sangka Abang Is seorang Tafiz dan jadi imam surau kita. Mail tak pernah cakap pun. Kenapa kau tak macam abang kau? Biarlah. Abang aku ustaz berjaya. Aku usahawan berjaya. Berjaya dunia akhirat lagi bagus. Betul, Fizi? Fizi? Kau makan? Loh, aku lupa. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Betul. Aku ada abang. Alah, 5 minit awal je. Abang juga kan? Tuanya jadi ipin. Lagi betul ada kakak macam Kak Ros. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Sebab akak rajin dan baik hati. Betul. Malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Tak nak raya. Boleh main bunga api. Apa main-main? Kita kena perbanyakkan beribadah dan berdoa agar dosa diampunkan. Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, carilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Iya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
dugaan puasa. Kurangkan main.